Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni saya nak pasang ni charger. Memandangkan kereta ni kereta lama, dia punya charger jenis bulat tu pun tak tahulah hidup lagi ke tak test lagi. Jadi lepas tu dengan tengok ada lubang kat sini satu ni, nak tutup lubang tu saya pasang ni lah. Apa tu, charger, quick charger. Yang atas ni super fast charging type C kalau kita pakai. Yang bawah ni fast charging. Nanti saya tunjuk lah macam mana dia punya, dia masa lepas pasang ni saya akan tunjuk dia punya cas macam mana. Okey, lubang ni dia besar sikit kalau tengok. Kalau saya beli yang besar sekali tu dia tak cukup, tak apa, dia kurus sikit. Jadi dia punya tepi ni pun masih ada ruang. Jadi saya beli yang small, kecil, tapi dia punya keliling tu ada ruang sikit lah. Kita akan bubuh gam ke apa ke untuk tutup lubang tepi tu. Asalkan benda ni dia boleh duduk kat dalam. Jadi tutup lah lubang ni. Lepas tu kita boleh cas telefon boleh letak bawah ni. Bawah ni dia ada kompartmen untuk letak barang. Okey, jom kita pasang. Kita dah buka dua skru tu. Kita boleh cabut ni. Ni cover ni. Okey. Cabut sikit je, tak apa. Ini mudah kita nak tarik wire apa semua. Okey, lupa tadi ada satu skru lagi kat sini yang ada ikat kat sini. Jadi kalau kita buka skru tu, kita boleh buka habis lah. Ni tempat dia punya fuse. Kita akan wiring, kita tarik wire daripada sini. Lepas tu kita cari wire bawah ni lah. Wire ACC, dan wire ground. Ground tu kita boleh pasang kat mana-mana dia punya ni lah. Dekat sini pun boleh kita pasang ground, dekat body. Kita masukkan wire dia. Kita tak perlu sambung fuse sebab dia dah ada fuse dah kat sini. Kita cuma pasang aja. Okay. Ada kosong kat sini. Okey, untuk memudahkan kerja, lekatkan benda ni, saya guna glue gun ya. Kita letakkan glue gun kat keliling dia. Nanti bagi rata dulu. Lekatkan bagi rata je dulu, bagi dia ni kedudukan tu betul. Tu bubuh lagi kat keliling dia. Nanti yang lebih-lebih dia tu kita potong lah.
Okey. Ya, ni saya dah ratakan. Yang lebih-lebih tadi saya sudah potong. Kalau nak lagi elok boleh pakai apa dia punya gam ni yang warna hitam atau warna kelabu. Saya tak ada gam yang color tu, saya pakai yang color jernih je. Color jernih dia pun okey ke sebenarnya. Kalau kita nak lagi cun, belakang dia tu kita buat LED. Kat keliling dia tu kita buat LED. Jadi bila malam buka LED tu nyala, dia akan terang dekat keliling ni. Pun boleh juga. Okeylah tu. Janji rata, tak nampak terjojol, tak nampak ke dalam, ada rata kat sini, okey lah. Okey, jom. Dah settle pasang ni, kita wiring pula. Okey, untuk wiring yang wire hitam dia ni, saya letak kat body saya sambung kat sini. Sebab wire dia panjang, dia dah siap ring, jadi saya tak nak potong, saya terus letak kat sini dekat body. Pasangkan. Lepas tu nanti wire ni kita naikkan ke atas, bagi dia tak mengganggu. Okey, untuk wire merah saya sambung, saya potong kat sini, saya potong kat sini sebab saya nak sambung dekat switch ni. Jadi bila kita nak pakai baru kita build on. Jadi dia punya jangka hayat tu lebih tahan lama lah, berbanding kita on kunci dia terus hidup. Bila on kunci terus hidup, dia akan sentiasa hidup, takut bila dia panas nanti dia punya elektronik dalam ni rosak, dia punya charger ni. Jadi kita buatkan switch. Okey, untuk wire kita nak sambung tu macam ni, saya dah test kat sini. Dah ada api bila kita on. Okey. Bila kita setel kat sini, bila kita on, nampak? Dia nyala. Maksudnya tu wire ACC lah. Jadi kita akan ambil wire ni lah, kita loopingkan saja dengan wire charger ni tadi. Kita lukakan sikit Lepas tu kita sambung. Tu kita balut lah guna tape wire. Kita balut elok-elok lah. Okey, siap balut. Yang ni, yang daripada ACC ni, wire ni kita akan sambung ke switch bahagian atas. Switch bahagian atas ni kita akan sambung ke sini. Kita guna klip lah. Okey, yang untuk sini kita sambung ke bawah. Yang daripada wire ACC kita sambung ke atas switch. Yang bawah ni untuk lampu. Dia ada lampu kat sini. Kalau kita nak pakai, nak bagi hidup lampu ni, kita ambil wire ni, kita sambung dengan wire ni lah, wire switch lampu ni. Bila kita on lampu, dia akan nyala kat sini. Okey, tapi saya tak pakai lampu tu. Saya just untuk nak switch je. Sebab on switch sini pun, bila kita on switch sini pun, dia dah nyala kat atas ni. Kita dah tahu dah hidup, tak perlu nak switch ni nak ada lampu lah. Kita on, nyala kat sini.
Okey, siap. Kita pasang balik ya. Okey, sekarang ni saya test cas guna ni USB Type C, kabel Type C ke Type C lah. Tengok dia naik apa. Okey, untuk Type C dia naik super fast charging nampak. Okey, kalau untuk USB A ke Type C, dia naik fast charging saja. Okey, jadi kalau kita nak dapatkan super fast charging, kita kena pakai Type C, kabel Type C ke Type C lah. Kalau untuk USB A ke Type C ni belah bawah ni, kita dapat fast charging saja. Okey, untuk charger ni dia punya watt dia 38 watt. Okey, siap. Itu saja cara pasang USB charger super fast charging pada Hyundai Getz. Yang ni saya pasang kat Hyundai Getz, kereta yang saya ambil tu. Sebab saya nak tutup lubang ni, sekali dia tak ada charger maksud dia pakai charger jenis lama, jenis bulat tu, yang 12 volt soket tu. Kedudukan dia pun kat situ, macam tak berapa strategi kalau nak charge. Jadi saya letak sini. Bila letak sini, saya boleh letak phone kat bawah ni. Saya boleh charge, saya letak phone bawah ni. Jadi tak mengganggu lah, sebab wire pun duduk bawah ni nanti. Kalau nak seloknya, cari wire yang pendek. Kita cari wire yang pendek, yang 1/2 meter, cukup untuk sini. Tak payah kita nak gulung-gulung macam ni, wire 1 meter panjang kan. Kita cari wire pendek je, jadi kita boleh letak kat sini je. Tak mengganggu kita lah bila kita drive. Okey, sekian dulu. Jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.